Oh, nak aku share ke? Apa Aku buat Oh. Kejap je. Okay, Excel tu hantar balik duk. Tak payah. Sekejap aku buka. Napoleon. Oh. Go share. Goodbye. Kejap je. Nampak? Nampak. Okay, nampak. Masuk Excel tu kan? Ya. Ni lo. Masuk copy. Copy ke tu? Bukan kopi. Pergi balik dekat tu tadi. Dekat Project apa tu namanya? Projek tu. Projek. Fail yang Syah hantar tu dah sikit lah. Fail Ni ni. Yang tu. Itu. Lepas tu dekat yang XML format tu, tukar all. Apa? Tukar untuk semua file. Ni ke? Jadi ni ke? Kau dah select file yang Syah tadi tu tu? Yang Syaz bagi tu lah. Okay, next. Next, lepas tu new map ke use existing map? Next. As new project. Yes. Tas kan? Yes. Lepas tu next. So ni tulis. Okay, yang tu ID. Atas tu ID. Dan name. Description tu name. Nama. Lepas tu start. Tu ni. Duration. Ni. Predecessory. Predecessor. Yang tu. Predecessor. Kita enter je. Okay, lepas tu? Next. Finish. Yes. Okay. Alright. Lepas tu. Sekejap. Yang dekat yang data ni cek ke kanan sikit. Tepi sikit nak tengok semua. Bukan catatan ni. Oh, data tu. Nak tengok full. Kan yang predecessor tu kan tertukar. Yang nombor 10 dengan 11 tu. Oh, tukar 7 dengan 7. Yes. 7, 8, 9, 10. 7, 8 kat atas. 9, 10 lah. Ya. Yang ni 8, 7, 8. Macam tu. Yes. That's right. Okay. Explain. And then go to okay, now this is our Gantt chart for this data for what payroll data.
And then we go to view, click view. View. And then apa tadi weh? Mana ni? Kau punya ni ya? Akmal tahu, Ya, Akmal tahu. Yang Dekat view kan? network diagram tu. Oh. Dekat mana? Klik dekat diagram tu dulu. Ni. Ui. Diagram. Sebelah you. Ni, view ni. Mana kau punya network diagram tu? Itulah tu. Saya tak tahu. Bawah Kita ada. tekan dekat catagan bawah tu. Tekan dekat catagan bawah tu. Ni. Bukan, Kat ni? bukan. Gambar tu tekan. Tekan situ. Lepas tu dia balik kat view. Betul tak? Oh. It's that Video apa man. ni? Woi, apa ni? Ha. Apa word banyak-banyak ni? Apa bang ni? Mana? Buka balik view tadi. View, ha. Cu tengok ada view tadi. Tu Ha? benda. Asal kau ada resource? Shit. Oh, others view, ha. Ada view? Ha? Mana bai? Patutnya ada kat bawah ni. Kau ni download project kat Ori tu. This is not original copy Ori. Sorry, thank you. Mana ni dok? Macam mana? Cuba buka balik kat view tadi. Mana tu? More view. Tekan check tepi tu. Oh, ni. Ada tak? Oh, diagram. Mantap. Apply. Okay dah. Apply. Yes. Asyik. Yes. Yes, that's right, man. Okay. Terang. Betul. Aku ni terang ni. Terang. Okay, ni dia punya pet chart dia. So, bila kita nak tahu critical path dia, kita pergi dekat mana? Kita pergi kat critical path dia kat mana? Akmal. Sekejap. So, network diagram format. Network diagram format. Wih. Atas tu, mana pula begitu kan? Bukan. Tu yang warna hijau tu, kat atas tu. Yang mana? Oh, network diagram format. Okay. Lepas tu ni, box style lah. Yes. Okay, lepas tu Then critical. ambil yang Kena critical. critical. Lepas tu kita kena tukar colour dia jadi warna merah. Background dia pun dia kena jadi warna merah. So kita akan tekan okay. So kat sini kita dapat tahu critical path dia which is dekat activity 1, determine deduction, verify employee and perform payroll reconciliation and maintain payroll record for compliance. Yes, that's right. So itu je lah. Sama That's all tadi from macam us. Thank you. Apa? Sama tak macam Ain buat tadi? Saya tak save dia tadi. Sebab co-pilot orang lain tu. Tu tadi rasanya macam ada satu kotak tu yang dia punya tajuk je merah. Lepas tu yang lain. Tapi tak tahu kan. Ni nak stop record ke? Stop.